So hari ini merupakan sejarah kepada CIDB khususnya dan juga KLAP kerana dengan pelancaran kad personal binaan ini dapat memberi satu impak yang besar di dalam industri pembinaan. Kita sedia maklum bahawasanya selama ini mereka memang mempunyai kad personal binaan. Walau bagaimanapun dengan ciri-ciri tambahan ini dapat menambah baik ekosistem sektor pembinaan. Tuan-tuan dan puan-puan dipersilakan untuk semua tetamu berdiri mengumumkan ketibaan tetamu kehormat. Yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Pada hari ini, kita menyaksikan satu langkah besar dan bersejarah dalam usaha memperkukuhkan sektor pembinaan negara. Kita melancarkan kad pendaftaran personal pembinaan CIDB yang baru, iaitu sebuah platform digital bersepadu yang menggabungkan pengurusan kehadiran, pembayaran gaji dan pengurusan tenaga kerja dalam satu sistem yang menyeluruh. Dengan penuh rasa bangga dan sukacita, saya dengan ini merasmikan pelancaran kad pendaftaran personal pembinaan CIDB yang baru. Sekian, terima kasih. Ciri-ciri tambahan ini dapat menambah baik ekosistem sektor pembinaan dan kontraktor juga mendapat manfaat yang sangat baik dengan menggunakan kad personal binaan yang baru ini. KLAP adalah sebuah organisasi yang akan menguruskan pekerja asing binaan dan mempromosi kepada pekerja dan majikan untuk menggunakan kad pendaftaran personal binaan.